Tiga kerusi paling pelik dan unik di dunia. Nombor 3, reka bentuknya cukup jenius. Pertama, kerusi rumput. Kerusi ini bentuk seperti rumput besar yang boleh bergoyang-goyang kerana diperbuat daripada plastik lembut. Jadi jika anda nak rehat, anda hanya perlu terjun masuk ke dalam rumput besar ini. Malah kerusi ini boleh dijadikan alat permainan kepada kanak-kanak. Kedua, kerusi Luxina. Kerusi ini diperbuat daripada plastik Luxina yang boleh ditiup, bukannya bahan pejar seperti kayu atau logam yang selalu digunakan oleh kerusi-kerusi lain. Hati-hati, kerusi ini hampir gaib secara pandangan mata kerana Luxinanya. Yang suka duduk atas kerusi, sila hadirkan diri. Terima kasih. Ketiga, kerusi berjalan. Kerusi ini memiliki desain fleksibel dan boleh dibawa ke mana-mana. Kerusi ini perlu dipasang di tubuh anda dan jangan bimbang ketika anda berjalan, kerusi ini tidak akan mengganggu anda. Selepas itu, anda boleh duduk di mana-mana anda suka. Kerusi ini bermanfaat untuk kaki pancing dan juga doktor yang melakukan pembedahan dalam tempoh yang lama.